Uish, ni simpan berapa lama? 2 bulan. 2 bulan. Uish, padu beli. 2 bulan je boleh simpan 2,000. Adik, saya apa adik? Adik tak respon langsung adik. Tak betul adik. Ini saya buat duit banyak. Uish, terus bergerak dompet. Tebal kan tu. Nak cari phone. Nak cari phone dan duit setebal tu dalam dompet. Ui, adik kira memang saya abang tengok rasa lain macam ni. Okey ya. Cari 13 Pro Max. Cari 13 Pro Max. Oh, ingatkan nak cari 17 Pro Max Orin ni ke? Tengok dompet tebal sangat. Oh, so 13 Pro Max lah, bajet dalam 2,000 lah. Kebetulan kita ada 256 color biru tu. Boleh tak color biru? Boleh. Adik tak mau tengok abang, memang nak tengok phone tu saja adik. So kita apa adik? 13 Pro Max 256 color biru. Okey, ni memang cantik adik Oh, ni saya tengok sama tebal. Nipih adik. Phone ni nipih daripada dompet adik. Boleh je kot. Kau Orin lah kau. Ni kau. Desert kau. 16 Pro Max. Tak mau? Nak 13 Pro Max kau? Okey, nampak tebal dia macam. Main-main tunjuk dompet kat kita. Rupanya lebih 13 Pro Max lah. Tapi 13 Pro Max pun still padui. Kalau nak main game pun dapat refresh rate 120Hz. Main boh, game boh. ML. ML berdapat 120. So adik boleh tengok dulu phone ni. Tengok condition dia semua macam mana. Adik main daripada mana ni? Baling Kupang. Baling Kupang. Oh, jauh juga main sini no. Teracun dekat TikTok ah. So macam mana? Penuh. Tengok sikit kamera ni. Baju sampai no. Penuh World Cup. World Cup ni adik sokong apa? Sokong negara apa? Portugal lah. Okey. So adik phone tu macam mana? Dia semua okey Semua okey lah jadi ni. Jadi. Sebelum ni pakai phone apa? SS. XS. Pakai duk main Mobile Legends pakai phone ni ya? Sebab beza saiz. Tu saiz berbeza tu. So bateri dia major upgrade kat sini. Lepas tu refresh rate pun 120. Bagi gambar markah lah tu no. So yang ni kita bagi nanti kita pasang casing dulu, tempered glass. Betul free gift pun nak bagi banyak sikit. Adik nak free gift apa? Kalau boleh adik nak free gift apa? Power bank. Kira nak tu aim ada lah. Power bank kat belakang tu. Saya bagi satu. Kerana sudi buat video. Lepas tu rambut lawa tu. Kita lagi kali tengok belakang tu. Okey. Bertemu saat lah. Okey adik, molek. Pasang casing, pasang tempered glass. Terus nampak merelap. So payment adik nak bayar pandangkan main dompet tebal ni. Nak tengok sikit dalam tu banyak mana. Cuba buat keluar sikit tengok. Dompet tebal ke tu. Oh sorry, RM10 tau. Ni kira siap ni. Ketak tengah-tengah begini ni. Simpan ni makan kenyang ni. Makan kenyang. Kira gaji lebat tu ni. Dia rambut lebat, gaji pun satu lebat ni. So ni nanti okey lah abang kira ni. Siap gulung semua bagai ni. So ada nak bagi free gift adik kan. Adik nak power bank belakang tu lah. Adik ambil power bank tu. Ambil satu dah. Steady. Tengok kita bagi free gift lah saya. Terus ambil on the spot. Tapi bukan power bank ni saja yang abang nak bagi kat dia.